Dalam game stick ni memang banyak game retro. Jadi game Metal Slug of course lah ada kan. Jom kita tengok. Just tekan button atas ni untuk search. Okay, lepas tu korang tulis Metal Slug M dengan S, Metal Slug. Dia punya ni nampak. So kat sini korang boleh tengok. Ada ni Metal Slug X, Metal Slug Super Vehicle, Metal Slug X. Jom kita try. Yes. Metal Slug Super Vehicle pula. Yang ni daripada konsol arcade. Tadi daripada konsol PS1 punya. So kalau untuk arcade ni korang kena masukkan coin dulu tau. So korang tekan coin yang ni dekat select ni. Okay. Korang tekan coin ni. Macam tu. So dia akan isi coin kat bawah ni. Okay. Lepas tu korang boleh main 2 orang lah. Tekan start. Alright. So kalau nak main 2 orang, ambil joystick satu lagi, korang tekan start. Jatuh seorang lagi. Okay. Boleh main 2 orang. Kalau korang berminat nak main Metal Slug ni, tekan je link kat bawah.